Remaja yang hilang sejak Rabu lalu telah ditemui oleh pasukan bomber dan penduduk kampung dalam keadaan lemah. Menerusi beberapa buah rakaman sesi live yang beredar di TikTok, remaja itu duduk dalam keadaan kebingungan bersama ibunya. Si ibu yang berasa gembira setelah anaknya ditemui kelihatan memegang telefon dan didakwa sedang bersiaran secara live sehingga mengundang pelbagai kecaman netizen. Di ruangan komen ramai mempertikaikan sikap si ibu yang dilihat tidak sensitif kerana sibuk membuat live berbanding melakukan sujud syukur sebagai tanda berterima kasih pada Allah kerana anaknya ditemui dengan selamat. Ekoran daripada itu, seorang pemuda tampil membidas komen-komen negatif daripada netizen. Pemuda itu menjelaskan perkara sebenar yang berlaku. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Kata gua makan kan nanti dah lagi perut pula. Dia lonceng dulu. Nanti tunggu ambulans dulu ke. Boleh cek tak? Betul cek. Dia ada cek dulu. Bukan nanti dia akan bagi drip air dulu. Tunjuk dulu begini. Ambilkan air mangkuk kan. Ambil air masak pun tak apa, air masak. Dah bagi minum dah. Nak lapkan muka pula. Kain sini boleh tak? Ambil kain basah pun boleh. Siapa ada orang buat live? Dia tahu. Kita go end tu. Tak baik. Tak nampak. Sebab dia nangis tadi dia cakap. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Aidil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sihatkan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kesembuhan pada dia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kesedaran sepenuhnya dengan berkat Dia beli yang pegang tu tak boleh lah. Yang mak tu nak buat live juga. Pergi buat sujud syukur. Moga Allah mudahkan. Ni lah orang kata komen nafsu pergi dulu, bukan akal. Mak Aidil dia call keluarga, bagi tahu berita yang Aidil ni telah ditemui. Satu keluarga beliau risau. Kemudian dah jumpa, gembira, syukur. Dan Mak Aidil tak boleh nak sujud syukur pada waktu tu. Mak Aidil dalam keadaan tidak suci. Jadi sebelum nak komen apa-apa kan, pakai akal. Kau punya komen ni kak, tengok muka macam dah berumur. Tapi itulah hati kau ni, aduh banyak masalah ni. Ya Rabbi, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kau kak. Dan satu lagi, pada mereka yang duk komen-komen cakap OKU, saya nak bagi tahu, Aidil ya OKU pembelajaran. Cuba kalau anak engkau orang panggil OKU walaupun dalam pembelajaran, sedih tak? Sedih. Jadi tak payah nak mention OKU ni semua, tak payah. Buat sakit hati je. Mungkin sahabat-sahabat yang tak tahu tak apa. Jadi sekarang saya dah bagi tahu. Lepas ni janganlah mention OKU dah.